Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Cinta Buntiang, SISC Plus Bahasa dari Pejabat Pendidikan Daerah Baling mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Kolokium ini akan menampilkan 14 sesi pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sebelum kita bermula, ingin saya ingatkan masa pembentangan adalah selama 7 minit sahaja. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Dalam pembentangan kolokium ini, kita tidak akan membuka masa untuk sesi soal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis soalan dalam chat box. Para pembentang akan menjawabnya nanti. Mohon semua penonton klik like and share Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Baling serta subscribe saluran YouTube PPD Baling. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentangan para peserta Baling E-Summit 1.0 dari Bilik 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Siti Hakimah binti Zainal Abidin, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik PPD Baling, mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan Baling E-Summit 1.0 yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Acara hari ini akan menampilkan pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sesi pembentangan dari bilik ini akan menampilkan 10 orang peserta. 5 orang peserta pertama adalah Muhammad Faizal bin Ghani dari SMK Telui Kanan Kedah, Dewika anak perempuan Anbalagan dari SJKT Binjul Kedah, Nur Farhana binti Muhammad Kasim dari SK Sungai Ara, Pulau Pinang, Siti Fatimah binti Manaf dari SK Baling Kedah, Syamila Rahman dari SMK Gurun Kedah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faizal bin Ghani. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja bertajuk Keberkesanan Aplikasi iCheck sebagai platform digital untuk penyeliaan dan penilaian latihan pelajar. Baik, terlebih dahulu kita lihat isi kandungan kertas kerja. Pertama, pengenalan. 2, fokus kajian. 3, objektif kajian. 4, tinjauan awal. 5. Pelaksanaan program intervensi. 6. Penilaian. 7. Refleksi kajian. Dan 8. Cadangan kajian lanjutan. Baik, kita lihat dulu pengenalan. Penyemakan dan penyeliaan latihan oleh guru-guru memainkan peranan penting dalam membantu pelajar-pelajar untuk mengenal pasti kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam akademik. Penyemakan buku latihan pelajar secara konsisten dapat membantu guru-guru untuk mereka merangka langkah yang signifikan untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar. Kegagalan dalam buat penyemakan latihan oleh
Guru-guru akan menyebabkan guru tidak dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid secara optimum. Oleh itu, tujuan penulisan kertas kerja ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kebolehgunaan aplikasi iCheck dalam membantu guru membuat semakan dan penyeliaan latihan oleh pelajar. Melalui penggunaan aplikasi iCheck ini, guru akan dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang sering menghantar tugasan atau latihan yang disediakan semasa sesi pengajaran dan pemudah cara berlangsung. Selain itu, melalui penggunaan aplikasi iCheck ini juga akan dapat membantu guru membuat penyemakan dan penyeliaan buku latihan pelajar dengan lebih cepat dan efisien, berstruktur dan menjimatkan masa, di samping mampu mengenal pasti kelemahan pelajar dalam pencapaian akademik. Baik, kita tengok pula fokus kajian. Fokus kajian ini adalah untuk yang pertama, menambah baik sistem semakan dan pantauan buku latihan murid yang dihantar. Yang kedua, menambah baik kaedah pantauan PDP guru mengikut subjek atau latihan yang telah diberikan kepada murid. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan integriti guru. Hal ini wujud apabila terdapat kumpulan guru yang sama dan tidak pernah menghantar buku latihan murid untuk semakan pihak pentadbir. Berikut merupakan objektif kajian untuk iCheck ini, iaitu yang pertama adalah untuk mengurangkan kekangan dan beban tugas guru. Yang kedua, tambah baik kaedah tradisional kepada sistem teknologi yang sistematik. Yang ketiga, untuk mengenal pasti perkembangan murid dalam menguasai subjek atau latihan tertentu. Dan yang keempat, untuk meningkatkan integriti guru dalam semakan buku latihan murid. Berikut merupakan tinjauan awal. Yang pertama, mengenal pasti masalah melalui pengalaman. Yang kedua, membuat pemerhatian dan analisis dokumen, iaitu dengan rekod dan dokumen semakan buku latihan murid. Yang ketiga, merancang tindakan, iaitu bina sistem dan atau aplikasi iCheck dan menjalankan kajian rintis. Dan yang keempat, melaksanakan pelan tindakan, iaitu melaksanakan aktiviti pengguna sistem iCheck. Berikut pula merupakan pelaksanaan program intervensi. Yang pertama, sistem iCheck membangunkan sistem iCheck nomor 1 minggu. Yang kedua, sistem iCheck ini diisi oleh 2 orang guru dan bidang bahasa. Seterusnya, pemantauan dipantau oleh ketua bidang. Yang ketiga, pantau dan seliaan diseliak oleh GPK dan pengetua. Dan yang keempat, analisis data. Hasil dapatan dapat digunakan untuk ditambah baik. Berikut merupakan interface aplikasi iCheck yang perlu dimuat turun oleh semua pelajar. Yang keenam, seterusnya penilaian, iaitu yang pertama, masa untuk semakan lebih cepat. Yang kedua, data murid yang menghantar latihan dapat diperolehi mengikut kelas. Contohnya kelas 5A, jumlah murid sampai 25 orang yang hantar tugasan 20 orang. Yang ketiga, analisis semakan mengikut bidang. Manakala yang keempat, analisis semakan latihan mengikut subjek juga dapat dilakukan. Berikut merupakan refleksi kajian yang dapat dibagikan kepada dua pihak, iaitu yang pertama, pentadbir dan guru. Kita lihat dulu untuk pentadbir adalah mudah. Mudah untuk pihak pentadbir memaksimalkan dan seliaan terhadap latihan murid. Selain dapat menyimatkan masa, storage, wang dan sistem mesra pengguna. Manakala refleksi dari segi pihak guru pula akan dapat meningkatkan integriti guru. Di samping analisis dapatan membantu pihak guru, ketua panitia dan pentadbir mengenal pasti perkembangan prestasi akademik. Berikut merupakan cadangan kajian seterusnya. Yang pertama, latihan untuk guru dan pentadbir dalam mengendalikan sistem. Yang kedua, diperluaskan kepada subjek-subjek lain. Yang ketiga, persediaan latihan secara online. Dan yang keempat, pendedahan awal mengenai sistem oleh pentadbir untuk pengisian. Yang kelima, kaedah dan sistem dapat diperluaskan. Dan yang keenam, kaedah dan sistem akan dapat dikekalkan. Secara kesimpulannya, sistem iCheck secara signifikannya dapat membantu dalam mengatasi masalah penyemakan dan penyeliaan latihan oleh pelajar. Menurut sistem iCheck ini juga telah membantu para guru dalam mengenal pasti pelajar yang berpotensi dalam akademik, di samping memudahkan penyeliaan latihan pelajar secara atas talian dan di mana-mana sahaja. Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan aplikasi iCheck. Yang pertama, buat turun aplikasi iCheck melalui link yang telah diberikan. Seterusnya, pelajar perlu klik pada nama yang telah didaftarkan. Yang ketiga, pelajar perlu melengkapkan maklumat latihan dengan lengkap. Yang keempat, lengkapkan maklumat yang diberi dan ambil tugasan yang telah siap diselesaikan dan kemudian tekan butang hantar.
Dan yang kelima, contoh tugasan yang telah disemak oleh guru. Sekian saja pembincangan daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Dewi Kalakna Perempuan Anbalaga. Saya merupakan guru sekolah rendah. Tajuk kajian inovasi saya ialah keberkesanan laman web iBina Ayat untuk meningkatkan kemahiran membina ayat dalam kalangan murid tahun 4. Pengenalan kajian inovasi. Inovasi iBina Ayat merupakan alat pembelajaran bahasa Melayu yang dirikan khas untuk meningkatkan kemahiran membina ayat dalam kalangan murid tahun 4. Platform ini dicipta secara interaktif dengan pelbagai aktiviti termasuk susunan ayat dan latihan berdasarkan gambar yang bertujuan membantu murid memahami struktur ayat dan penggunaan tata bahasa yang betul. Objektif kajian inovasi. Objektif ini merujuk kepada 3 objektif yang utama yang menjadi tunjang kepada kajian ini. Yang pertamanya, meningkatkan kefahaman murid dalam struktur ayat melalui pembelajaran interaktif. Yang kedua, murid dapat mengenali aspek-aspek yang penting yang terkandung dalam kemahiran membina ayat, iaitu merujuk kepada memudahkan murid untuk berlatih membina ayat secara kendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Yang ketiga, menggalakkan pembelajaran berdasarkan teknologi selari dengan kurikulum digital. Seperti yang kita sedia maklum, era perkembangan pada masa kini lebih menyeluruh kepada teknologi. Jadi penggunaan laman web ini mampu memberi ruang kepada guru, murid dan juga komuniti pendidikan untuk menguasai akan elemen interaktif dan juga elemen-elemen teknologi. Seterusnya, penggunaan teknologi digital yang telah diintegrasikan dalam laman web iBina Ayat ini, iaitu 5 aspek yang utama. Yang pertamanya, elemen interaktif. Elemen interaktif yang dimasukkan dalam slide ini merujuk kepada visual, gambar visual dan ilustrasi gambar yang mampu merangsang pemikiran murid untuk meningkatkan motivasi dan minat mereka terhadap pembelajaran bahasa Melayu khususnya dalam aspek pembinaan ayat. Yang kedua, integrasi kecerdasan buatan AI video. AI ini telah dijana dalam aplikasi Canva yang mengambil kira akan tahap kesesuaian murid. Yang ketiga, aktiviti gamifikasi kuis dalam talian seperti Quizizz dan juga Kahoot, di mana ia juga mengambil kira akan tahap kesesuaian murid, dan kuis yang telah disediakan dalam laman web ini telah disediakan dari segi 3 aras yang utama, iaitu tinggi, sederhana dan juga rendah. Yang keempat, audio. Audio ini mampu membantu murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Yang terakhir, manual pengguna. Manual pengguna ini disediakan untuk membantu para pengguna untuk menggunakan laman web ini dengan lebih berkesan. Dan ini merupakan cara penggunaan laman web.
Baiklah, seterusnya impak jangka panjang terhadap peningkatan kualiti pendidikan. Yang pertamanya, menyelami pembelajaran. Menyelami persekitaran pembelajaran maya yang menarik dan interaktif melalui penggunaan laman web iBina Ayat di bilik darjah maupun di mana-mana juga. Dan yang kedua, meningkatkan literasi digital dalam kalangan murid sejak usia rendah, usia muda. Literasi yang dimaksudkan dalam slide ini merujuk kepada 4 aspek yang utama, iaitu membaca, menulis, mendengar dan bertutur serta menakul dan melahirkan generasi muda yang celik IT. Yang ketiga, menyediakan asas kukuh bagi kemahiran menulis yang lebih kompleks pada peringkat yang lebih tinggi, di mana melalui penggunaan teknik-teknik yang terkandung dalam laman web ini seperti teknik NAK yang merujuk kepada nama, aktiviti, keterangan mampu memberi pendedahan dan juga pengalaman yang menyeluruh kepada murid untuk menguasai kemahiran menulis yang lebih kompleks. Seterusnya, penglibatan komuniti dalam proses pendidikan dapat diklasifikasikan kepada 3 individu yang utama yang menjadi tunjang. Yang pertamanya, guru-guru dapat menggunakan laman web ini sebagai alat bantu belajar, alat bantu mengajar di bilik darjah. Dan yang kedua, ibu bapa dapat memantau kemajuan anak mereka secara automatik melalui penggunaan laman web ini. Yang ketiga, komuniti pendidikan. Mereka dapat berkongsi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan kemahiran bahasa melalui teknologi digital. Ini merupakan keberkesanan laman web iBina Ayat. Hasil analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemahiran membina ayat melalui penggunaan laman web ini. Dan murid melaporkan minat dan motivasi yang lebih tinggi terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Dan guru juga mengesahkan laman web ini sebagai alat bantu mengajar yang lebih berkesan. Kesimpulannya, laman web iBina Ayat ini berpotensi menjadi penyelesaian inovatif dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu dari segi pembinaan ayat yang gramatis. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel juri yang dihormati. Saya, Nur Farhana binti Muhammad Kasim, ingin membentangkan projek inovasi MathQuest Misteri Luas Jambatan yang dicipta khas untuk anak murid saya belajar matematik sambil bermain menggunakan Machinima dan Minecraft Education. Berdasarkan pemerhatian dan kajian saya dalam kelas, antara isu yang menyebabkan pemahaman murid saya terhadap tajuk luas matematik tahun 5 menjadi lemah ialah kaedah pengajaran guru, chalk and talk, membosankan murid dan mengurangkan minat mereka. Murid juga susah memvisualisasikan konsep ruang dan pengiraan matematik. Dan yang paling mencabar sekali ialah mindset murid bahawa matematik subjek yang paling susah. Terdapat satu kod yang sangat menarik perhatian saya iaitu play is our brain's favorite way of learning. Setuju tak? Maka saya telah mencipta sebuah inovasi Machinima dalam Minecraft Education di mana murid meneroka pembelajaran digital dengan membina jambatan 3 dimensi dan mengira luasnya. Menurut Lowood 2020, Machinima ialah teknik menghasilkan penceritaan digital menggunakan enjin permainan video. Pada akhir pembelajaran, murid akan berjaya menguasai beberapa objektif inovasi iaitu seperti mencipta projek video, penceritaan, pengalaman membina jambatan 3 dimensi dan pengiraan luas dengan tepat. Proses inovasi saya melalui 5 langkah utama iaitu kena mengenal pasti isu, menjalankan ujian pra, melaksanakan intervensi, melakukan ujian pasca dan menganalisis data. Akhirnya,
pembelajaran murid didokumentasi dalam bentuk machinima seperti penceritaan digital. Murid berperanan aktif dalam watak cerita mereka menjadikan pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi mereka. Jom saksikan hasil kerja anak murid saya. One fateful day, when the villagers were at work, disaster struck. A band of cunning thieves stole the emeralds of life. 3 brave friends, Jess, Axel, and Lucas, gather and vow to retrieve the emeralds and restore peace to their village. We must find the emeralds, Axel and Lucas. The village needs us. The thieves are from the jungles. Brave heroes, your mission is to learn the basics of Ariel to build something later. Hello, brave engineers. Your mission is to build the bridge to unlock the path to the Emerald of Life. Click this link to get ideas to build bridges. Alright, team. Let's watch this and figure out what needs to be done. We'll need to calculate the area of each section to ensure it's strong and stable. Each step will be 5 blocks long and 2 blocks wide, and we'll need 3 stacks up for each side. That means we need 5 times 2 is 10 blocks for each stacks. We need 30 blocks for one side, as 10 times 3 equals to 30. 3 blocks for the stairs and add up. We'll need a total of 214 blocks. That covers the whole bridge. Did I miss anything? Let's use oak planks for the stairs and deck, and the mud pillar for the supports to ensure the bridge can hold up weight. This way, we're integrating PAK21 elements by critical thinking and balancing design with functionality. The friends return home as heroes. With the emeralds restored to the shrine, peace and harmony once again blessed the village. The heroes proved that courage, intelligence, and teamwork can overcome even the greatest challenge. Menarik kan? Seterusnya, mari lihat apa yang unik dalam MathQuest. Saya menggunakan 7 strategi dalam inovasi ini, termasuklah challenge-based learning untuk real-world problem solving, pembelajaran berpusatkan murid, aplikasi konsep STEM, kemahiran visualisasi dan manipulatif, serta penilaian PBD. Semua strategi ini sangat penting untuk membangunkan kemahiran abad ke-21 murid, seterusnya menyokong matlamat pembangunan lestari SDG keempat, iaitu memastikan pendidikan berkualiti dengan kemahiran teknologi yang relevan untuk masa depan. Selain daripada ujian pra dan pasca, saya juga menjalankan inovasi ini sebagai salah satu evidence untuk PBD murid-murid saya. Berikut merupakan contoh rubrik project-based learning, pemarkahannya jelas dan berstruktur. Melalui projek PBL ini juga, murid saya telah berjaya mendapat TP5 dan TP6 dalam subjek matematik. Pelaksanaan MathQuest telah meningkatkan pencapaian murid saya daripada 30% sehingga 90%, membuktikan keberkesanannya dalam memahami konsep luas. Jawab soalan matematik. Ingat, pokoknya senang je. Baik ah. Bila selalunya tulis dekat buku guna pensel macam tu je. Tapi ni dalam game. Memang best. Ya, best lah. Nanti kita buat lagi lah projek sini, cikgu. Projek Minecraft Education juga telah memberi impak yang luas bukan sahaja kepada murid di sekolah saya, tetapi juga melalui bengkel guru di SK Sungai Ara, SK Mutiara Perdana dan pameran STEM di PPD Barat Daya. Ia turut melibatkan komuniti melalui kerjasama dengan University Sains Malaysia, USM, ibu bapa dan masyarakat dengan maklum balas yang positif, membuktikan potensinya dalam pendidikan digital. Inovasi saya mensahut seruan kerajaan dengan dasar pendidikan digital dan STEM meningkatkan prestasi murid dalam konsep luas serta mengaplikasikan matematik dalam dunia sebenar melalui Minecraft Education.
Harapan masa depan adalah memperluaskan MathQuest ke seluruh Malaysia, melahirkan lebih ramai guru dan murid yang pakar digital. Selaras dengan visi saya, #Empowering Minds through Digital Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Fatimah binti Manaf dari SK Baling Kedah akan membentangkan inovasi dan amalan baik digital saya, iaitu meningkatkan penguasaan murid dalam padanan huruf Jawi dan Rumi menggunakan aplikasi Fonik Jawi. Kemahiran padanan huruf Jawi dan Rumi amatlah penting dalam membantu murid untuk menukarkan tulisan Rumi ke Jawi dan tulisan Jawi ke Rumi. Isu dan masalah, kebanyakan murid masih lagi keliru dalam menukarkan perkataan Jawi ke Rumi dan perkataan Rumi ke Jawi. Murid juga tidak dapat membaca Jawi dengan baik disebabkan murid lemah dalam menguasai padanan huruf Jawi dan Rumi tersebut. Refleksi pengajaran dan pembelajaran, kajian ini dijalankan melalui intervensi dan penulisan refleksi yang lalu. Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan markah murid pada ujian sumatif yang dijalankan pada awal tahun 2024. Dari segi pemerhatian, berdasarkan analisis tinjauan masalah, mendapati bahawa peratus markah bagi ujian sumatif adalah sangat rendah. Dalam data yang diambil daripada ujian sumatif 1, hanya 3 orang murid sahaja daripada 2 Ibn Abbas yang mendapat A dalam pendidikan Islam. Objektif utama aplikasi Fonik Jawi ini dibuat adalah untuk memberi kemudahan kepada murid untuk memadankan huruf Jawi dan Rumi. Aplikasi ini juga dibuat untuk membantu murid untuk membunyikan huruf Jawi dan Rumi dengan betul. Ia juga dapat membantu murid menukarkan perkataan Jawi ke Rumi dan perkataan Rumi ke Jawi dengan betul dalam masa yang singkat. Kumpulan sasaran adalah murid tahun 2 Ibn Abbas dan semua murid tahap 1 dan 2 yang tidak melepasi ujian diagnostik Jawi. Seterusnya kita lihat data analisis dokumen bagi murid 2 Ibn Abbas. Melalui data pencapaian murid tahun 2 Ibn Abbas dalam ujian 1 2024, kita dapat lihat hanya 3 orang murid sahaja yang mendapat A dalam pendidikan Islam, manakala 3 orang mendapat E dan 3 orang juga mendapat D. Seterusnya, mari kita lihat tindakan yang dijalankan. Guru memperkenalkan kepada murid aplikasi Fonik Jawi supaya dapat membantu murid mengetahui padanan huruf Jawi dan Rumi dengan mudah. Aplikasi ini membantu murid untuk membunyikan huruf Jawi dan Rumi melalui kaedah nyanyian. Melalui aplikasi ini juga, murid dapat memadankan huruf Jawi dan Rumi dengan baik. Hal ini sangat membantu murid dalam menukarkan perkataan Rumi ke Jawi dan perkataan Jawi ke Rumi dengan mudah. Aktiviti kedua di kelas juga, murid diberi rujukan padanan huruf Jawi dan Rumi, di mana guru menyediakan huruf Jawi dan Rumi supaya murid dapat membuat sebagai rujukan di dalam kelas. Seterusnya, mari kita lihat apa yang ada dalam aplikasi Fonik Jawi. Okey, dalam aplikasi Fonik Jawi ini, murid dapat mengetahui padanan huruf Jawi dan Rumi dengan mudah kerana di sini disediakan lagu Fonik Jawi itu sendiri yang memudahkan murid dapat membunyikan huruf Jawi dan Rumi. Di sini juga saya sediakan padanan huruf Jawi dan Rumi sebagai rujukan untuk murid. Jom kita lihat lagu Fonik yang Jawi yang saya sediakan untuk murid saya. Okey, lagu ini ada dalam aplikasi Fonik Jawi itu sendiri dan juga boleh dilayari di laman YouTube Siti Fatimah binti Manaf. Okay, ini aplikasi Fonik Jawi yang saya gunakan dalam kelas. Okay, boleh lihat murid dapat menggunakan aplikasi tersebut melalui telefon dan juga
Murid juga boleh melayari aplikasi Phonik Jawi di rumah. Dapat membantu murid dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Aplikasi Phonik Jawi juga diterangkan di dalam kelas. Khususnya impak dan keberkesanan, aplikasi Phonik Jawi amatlah mudah kerana ia sebagai rujukan, murid dapat menggunakan rujukan padanan huruf Jawi dan Rumi di rumah dan juga di dalam kelas. Aplikasi Phonik Jawi juga dapat membantu murid dalam menukarkan perkataan Jawi ke Rumi dan menukarkan perkataan Rumi ke Jawi. Dan murid juga dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan sama ada di rumah dan juga di sekolah. Aplikasi Phonik Jawi sangatlah mudah kerana murid dapat mengetahui padanan huruf Jawi dan Rumi. Irama dan muzik yang digunakan amatlah mudah. Murid dapat mengikut rentak dalam masa yang singkat. Ia juga dapat membantu murid untuk mengingat padanan bunyi huruf tersebut ketika membuat latihan. Selepas menggunakan aplikasi Phonik Jawi, kita dapati terdapat peningkatan bilangan murid yang mendapat A di dalam ujian akhir sesi akademik 2024 berbanding ujian 1. Baik, kita lihat potensi untuk aplikasi Phonik Jawi disebarluaskan kerana inovasi ini telah pun disebarluaskan di platform media seperti TikTok dan YouTube. Dan aplikasi ini juga mudah untuk dilayari oleh semua pengguna termasuk guru, ibu bapa dan komuniti. Baiklah, sebagai penutup, aplikasi Phonik Jawi ini dapat disebarluaskan kerana ia dapat membantu murid sebagai tempat rujukan padanan huruf Jawi dan Rumi di rumah dan juga di dalam kelas. Melalui kaedah ini juga akan dapat meningkatkan kemahiran murid dalam menulis Jawi. Ia juga dapat membantu murid dalam menukarkan perkataan Jawi ke Rumi. Selain itu, ia dapat membantu guru-guru untuk meningkatkan prestasi subjek pendidikan Islam terutamanya pelajaran Jawi. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Greetings to the panel of jury and my dear audience. Today, I, Shamila Rahman, I'll be talking about a research titled IOAI, exploring the role of speaking apps in empowering weak students to find their voices of confidence. So, how I started? Because I had a reflection on the current scenario. Started from 2 years ago actually. I wanted a platform from the students to improve at their own pace and of course to be confident and happy to learn English language. Issues: students are from Form 3 class. They learn Arabic language as an extra subject. Hence, they have mixed ability groups because they are placed according to their performances in this Arabic language. So my focus is on these 8 students. We started with 2 students last year and their improved performances actually encouraged me to find 6 more students to join them, where these pilot study students become their leaders to guide their friends. Research focus is looking at limited speaking opportunities. I also find the students have a lack of confidence. Hence, I needed to step in to help them to be more confident and be happy when they are in the English classroom lessons. I wanted to explore the relationship between the regular usage of speaking apps to see whether I can identify the factors that influence motivation and engagement of weak ESL students. Let's see how far these apps can actually help these students to boost their confidence. For framework, I have used one by Red Ribbons, where I really like it because it starts with working on real issues and problems, where you identify through your feedback, reflections, before you can start on the next step for the students. As I explained, Action Learning, we have a small group of learners working on a task
which helps them to focus on the process and their solutions, hence learning from them. The focus group, group number 1, boys, where the pilot study subject, he becomes the leader and helps his friend throughout the task. As for the second group, the same with the girls, and this girl actually helps out with the first part of the task where she explains how to use the apps. For research methodology, I had observational studies and interviews where I call the students to find what could be causing them stress, especially when they are needed to speak. So I also had mixed methods approach where I had qualitative data and also quantitative data. As for the apps introduction, app number 1 is called Speak and Improve from the Cambridge website, where students can actually choose the skills they want to practice or go to the overall test once they are confident enough. The best part, you have choices to make for your components to be chosen. Once you go through, you can do this test as many times as you want, and each response will be recorded and graded using the CFR framework. That's the best part. Students get excited and they become curious if they can improve their grades overall. App number 2 is called Chatterpix, where we have interesting activities. You can take any objects, make it into a video, draw a line. There you go. It's personified with your voices, and you can talk through. Here, the differences between these two apps. One is guided by AI, where she gives you Sandy is the robot. She gives you the questions you have to answer. And here, this is all on your own, at your own pace, at home. I assign tasks from the textbook, so it's easier for them to relate to the topics we are discussing in classroom as well. And they feel from practicing with Sandy, the confidence raises and they come to Chatterpix for them. Some parents have also joined in making the videos. I have been a little bit fortunate to find a room in my school and turn it into a room I call AA Smart Room, where it focuses on listening and speaking as well. I have built a small stage for them to have a real life situation when they are presenting public speaking skills. So for the result, qualitative data, I rated them with confidence level scale of 0 to 1, where they chose their situations and how they felt, pre and post. And of course, I have to grade them with marks for paper 3 speaking or Form 3 level. We use the PT3 speaking examiner notes to grade their speaking levels. Actually, these are the results. So once I get the results, I call the students time to time to have interviews to analyze what helps them, what helps them not, so that I can improve my steps for the next task. So this is responses for Speaking and Improve app. And for Chatterpix, to be truthful, I think students had a better comments for the Chatterpix because they become excited to hear their own voices, and it can somehow kind of boost their confidence more. This research is still ongoing. I'm still picking out results compared to last year. What can I do? But the best part, I can have an idea what I need to do for the students, especially the skills they need based on their assessed needs. Yeah, and then I also can find out about the training and support which really might work for the students. So I wanted to have a holistic approach where I just don't want them to stop at being confident in English language classrooms. I want them to have more, achieve more, and of course, overall academic success. The best part, all these students started with their shy projects and they are here today. The girl even managed to become a prefect because of boosted confidence, and that night, my day, it made me more motivated to go on with this project as well. So that's all from me, Shamila Rahman from SMK Gurun. Thank you, audience, for giving this opportunity. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
Saya Encik Roslan bin Mat, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Baling. 5 orang peserta seterusnya adalah Rozita binti Abdullah dari SK Sik Dalam, Kedah, Nur Farhana binti Syukri dari SK Sik Dalam, Kedah, Syahril bin Osman dari SK Sri Samudra, Perak, Saibatul Islamiah binti Rosli dari SMK Sungai Pusu, Selangor, Nur Syafrina binti Syamsul Arifin dari SMK Baling, Kedah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Rozita binti Abdullah dari SK Sik Dalam, Kedah akan membentangkan inovasi yang bertajuk aplikasi Smart Ikhwan, iaitu aplikasi telefon pintar Iqra 1. Ia merupakan projek pembangunan prototipe menggunakan platform AppGaver sebagai kaedah pantas untuk meningkatkan kemahiran membaca Iqra 1. Aplikasi Smart Ikhwan dibina untuk mengatasi isu murid tidak dapat menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah dengan betul. Ini kerana mereka tidak dapat mengecam dan membezakan huruf. Sukar untuk mengingat dan mudah lupa serta tidak dapat membuat perkaitan antara huruf dan bunyi. Murid juga mengambil masa yang lama untuk menguasai bacaan Iqra 1. Ini kerana mereka kurang lancar dan berlaku kesalahan sebutan. Tiada guru untuk dirujuk di rumah, masa tasmek yang terhad dan bilangan murid yang ramai. Objektif aplikasi Smart Ikhwan ialah membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengenal dan menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah dengan lebih berkesan. Ia juga untuk membantu murid menguasai bacaan Iqra 1 dalam masa yang lebih singkat. Aplikasi Smart Ikhwan memperkukuhkan kaedah Iqra yang diperkenalkan oleh Ustaz As'ad bin Humam yang terkenal dengan kaedah cepat membaca Al-Quran. Aplikasi ini mengandungi kaedah imajinasi huruf untuk membantu murid mengingat bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah berdasarkan gambar pada huruf. Aplikasi ini mengamalkan gaya pembelajaran model VAK iaitu visual, auditory dan kinestetik. Visual, murid melihat pada paparan telefon pintar. Auditory, murid mendengar bunyi huruf dan bunyi nyanyian huruf. Dan kinestetik, murid menyentuh butang pada skrin telefon. 28 huruf hijaiyah berbaris fathah. Dan seterusnya, kho, khotib, da, dada, za, z, ro, rotan, za, z, sa, sayur, sha, sh, so, sotong, do, donat, to, topi, zo, zohor, a, ro, ru, fa, fail, ko, kopi, ka, kaki, la, lalat, ma, mama, na, nasi, wa, waw, ha, harimau dan ya, yasin. Cara aplikasi digunakan ialah hanya dengan klik butang pada skrin. Fungsi butang paparan utama aplikasi yang mengandungi 28 huruf hijaiyah berbaris fathah. Di bawahnya terdapat 3 butang iaitu huruf pertama bagi anak panah ke kanan, nyanyian bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah,
dan terdapat butang keluar. Fungsi butang pada pilihan huruf ialah huruf hijaiyah berbaris fathah, benda yang diimajinasikan daripada huruf, terdapat butang huruf sebelum dan selepas huruf bagi anak panah ke kiri dan ke kanan, kemudian terdapat butang home untuk kembali ke paparan utama serta butang bunyi huruf. Impak keberkesanan aplikasi Smart Ikhwan melalui ujian yang dijalankan sebelum penggunaan aplikasi Smart Ikhwan, penguasaan murid adalah 2 atau 3 muka surat dalam jangka masa 10 minit. Selepas menggunakan aplikasi ini, bilangan muka surat meningkat 3 kali ganda apabila dapat membaca 6 hingga 8 muka surat dalam masa 10 minit. Ini menunjukkan berlaku peningkatan yang ketara setelah menggunakan aplikasi Smart Ikhwan bersama guru dan pembelajaran kendiri di rumah. Data pencapaian Al-Quran murid SK Sik Dalam tahun 1 hingga 6 bagi tahun 2024 bagi penguasaan Iqra' 1 adalah 0. Aplikasi Smart Ikhwan boleh digunakan oleh pelajar sebagai pembelajaran kendiri di rumah, digunakan oleh guru dalam PDPC sama ada secara kelas ataupun secara tasmid individu. Ia juga boleh digunakan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak belajar dan digunakan oleh komuniti yang buta Al-Quran sebagai langkah permulaan. Kelebihan aplikasi Smart Ikhwan. Aplikasi ini sangat membantu murid menguasai kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah iaitu menguasai bacaan Iqra' 1 dalam jangka masa yang sangat singkat. Ia amat mudah digunakan, hanya download dan klik butang. Aplikasi ini menjadi bahan bantu mengajar dan belajar yang boleh digunakan bila-bila masa dan di mana sahaja berada. Kesimpulannya, penguasaan kemahiran asas Al-Quran Iqra' 1 mempengaruhi kemahiran yang lebih tinggi dalam bacaan Al-Quran, memberi impak kepada ibadah dan seterusnya cara hidup. Aplikasi Smart Ikhwan memenuhi keperluan ini secara berkesan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and greetings to everyone. I'm Nur Farhana binti Ahmad Shukri from SK Sik Dalam. I will be presenting my innovation with the title Enhancing Year 3 Pupils Plural Noun Mastery using the Plural Ice Cream Maker with the integration of CoSpaces Edu. A little bit overview of the innovation. The Plural Ice Cream Maker is an innovative tool that helps students to understand how singular nouns change to plural. By integrating it with CoSpaces Edu, students can explore interactive 3D content, making learning more immersive. This combination allows them to visualize and interact with virtual objects, improving their understanding of pluralization in a more engaging way. The issues arise when pupils experience difficulties in changing singular nouns into plural correctly, which will lead to two major problems in English learning. Firstly, subject-verb agreement error. In English, singular subjects pair with singular verbs and plural subjects with plural verbs. So, when pupils are unable to recognize between singular and plural noun, they will make errors in subject-verb agreement. Next is the misuse of to-be verbs. The verb to be, is, and are changes based on whether the subject is singular or plural. The objective of this innovation is to enhance understanding of pluralization rule, to improve subject-verb agreement skill, to increase student engagement, and to facilitate collaborative learning. How it works. The Plural Ice Cream Maker includes colorful noun flashcards, each representing different endings. On the other side, pupils will see the plural versions but the words are missing, like you can see in the video. For presentation phase where pupils are introduced with the concept of singular and plural nouns, the game starts when pupils pick a card. They look at the noun and its ending to figure out how to form the plural, whether it ends with X, O, S, SS, SH, CH, F, FE, Y, or it is a regular noun.
Pupils like toggles that reveal colors based on the ending of the word. For example, like in the video, if the word is tomato, ending with O, sliding the toggle shows green and all the incorrect endings show red. Next, they will use an arrow slider to choose ice cream toppings. Pupils have to match the color of the toggle to the color of the plural rule. So as you can see in the video, the pupil is sliding the arrow to the green color, which is also the color of the toggle. Each color indicates a plural rule. Blue at S, green at ES, yellow drop Y and at IES, and pink drop F or FE and at VES. Then, they spin a wheel to pick an ice cream flavor and topping based on the colors of the toggle and plural rule just now. Finally, they open a fridge door flap to reveal the correct plural word, which they can take out and stick onto their noun cards using magnets. When they finish, they can easily put the words back and play all over again. For practice, pupils can explore more nouns through AR feature from the CoSpaces Edu. Pupils search for labeled 3D singular nouns and use the plural ice cream maker to change them into plural. Pupils can also create their own space and add 3D objects for an independent learning. As you can see in the video, the pupils can zoom in and zoom out to see the 3D objects that is labeled with the name of the noun and then use the plural ice cream maker to change singular into plural. To help with practice, the plural ice cream maker also includes a small whiteboard for writing plural noun, a note with plural rule, as well as online flashcards that can be accessed through Canva. The significance of this innovation, firstly, it can enhance engagement, as interactive tools make learning more enjoyable, increasing students' motivation. It also provides immediate feedback as pupils can quickly see and correct their mistakes, reinforcing proper usage. And it caters to diverse learning styles as it combines visual, auditory, and kinesthetic elements, ensures that various learners' preferences and learning styles are met. Interactive 3D learning. Students can interact with 3D objects labeled with singular nouns, making learning plurals more engaging. The AR feature lets students see virtual objects in their real environment, enhancing understanding and immersion. As you can see in the video, the pupil is using the AR feature from CoSpaces Edu. It also helps pupils to develop digital literacy skills such as 3D creation and basic coding, which is essential in today's technology-driven world. The platform also encourages students to express their creativity by designing and customizing. As you can see in the video, the pupils can add all the 3D objects from the app, and they can also label those sub-objects with the name of the noun. In terms of feedback and evaluation, for qualitative data from observation and feedback from pupils, it increased enthusiasm as pupils exhibited heightened enthusiasm during lesson as they actively participated and expressed enjoyment in the interactive activities. It's also facilitated better collaboration among pupils as they work together to explore pluralization concept within the interactive platform. And it also enhanced understanding as pupils reported a clearer grasp of pluralization rule, attributing the improved understanding to the hands-on, immersive experiences provided by the tool. In terms of quantitative data gained by pre-test and post-test, as you can see, pupils showed improvement after using the plural ice cream maker with CoSpaces Edu. The IES and VES rules were the most challenging as they have to drop certain letters, but pupils improved significantly in the post-test. The highest improvement percentage can be seen in pupil 3 with 700% improvement, indicating that interactive and visual learning helped with pluralization. Pupils who initially relied on memorization demonstrated better understanding and retention when engaging with 3D and AR-based activities. These results suggest that gamified learning tools and digital integration effectively reinforce pluralization in ESL learning. In terms of community involvement, the teachers can design interactive lessons using CoSpaces Edu, allowing students to explore pluralization concept in 3D environment. The teachers can also enhance their digital literacy by learning to create and manage virtual content, benefiting their teaching strategies. For parents, they can access their children's virtual objects through shared links or QR codes, staying informed about their progress. And by interacting with these projects, parents can reinforce learning at home, supporting their children's educational journey. That is all from me. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahri bin Osman dari SK Seri Samudra ingin menyampaikan inovasi saya yang bertajuk R&R, Relieve the Reliever. R&R bukan sekadar sistem biasa tetapi membawa pendekatan digital interaktif yang meningkatkan kecekapan, flexibility dan kualiti pembelajaran. Sebagai pengenalan, MMI ialah melindungi atau mengelakkan masa sebenar yang digunakan untuk pelaksanaan PDP yang berkesan daripada sebarang gangguan. Penggunaan masa instruksional yang berkesan akan menghasilkan sebaran ilmu dan kemahiran yang ditetapkan dalam sukatan pelajaran kepada semua murid. Pengurangan masa instruksional akibat daripada pelbagai gangguan perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid dapat ditingkatkan. Antara faktor penyebab yang menjadikan pembaziran masa instruksional dan tidak dapat dijalankan dengan sebaik mungkin kerana yang pertamanya guru tiada di sekolah, yang keduanya guru berada di sekolah tetapi tiada di dalam kelas, dan yang ketiga banyak acara rasmi atau tidak rasmi yang dijalankan di sekolah. Pengenalan inovasi R&R. R&R ataupun Relieve the Reliever merupakan inovasi digital yang dibangunkan bagi melindungi masa instruksional dengan memastikan pembelajaran murid tidak terjejas apabila guru tidak hadir ke sekolah, selain tidak membebankan guru-guru lain yang berada di sekolah. Melalui sistem ini, guru yang bercuti atau menghadiri kursus akan memasukkan rancangan mengajar ringkas serta video pengajaran interaktif untuk digunakan oleh guru relief dan memastikan kesinambungan pembelajaran secara sistematik. Terdapat dua isu utama yang menyebabkan terhasilnya R&R. Saya sebagai pentadbir melihat bahawa dua isu ini sangat penting untuk diselesaikan. Yang pertamanya bebanan tugas guru relief. Semua guru telah mempunyai jadual waktu mengajar sendiri dan bilangan waktu yang banyak. Guru yang ditugaskan untuk relief akan terbeban dengan kelas wajib dan kelas relief. Ini menyebabkan guru terlibat tiada waktu rehat yang berkualiti pada hari tersebut. Yang keduanya, pembelajaran murid terjejas. Murid tidak dapat menerima PDP daripada guru mata pelajaran tersebut dan berkemungkinan silibus tidak sempat dihabiskan. Jadi saya lihat sebagai pentadbir, ini adalah dua isu utama menghasilkan R&R. Kita lihat kepada objektif inovasi. Terdapat tiga objektif. Yang pertamanya, mengurangkan beban guru ganti bagi kelas relief. Yang kedua, memastikan murid terus menerima pengajaran yang berkualiti. Dan yang ketiga, guru bertanggungjawab terhadap setiap kelas yang ditinggalkan. Dan platform bagi R&R ini ialah Google Classroom. Dan tiga kelebihan penggunaan Google Classroom. Yang pertamanya, akses mudah kepada bahan pengajaran. Yang kedua, interaksi dan pemantauan murid secara digital boleh dilakukan. Dan yang ketiga, rekod dan dokumentasi automatik juga dijalankan, boleh dilaksanakan menggunakan Google Classroom. Baik, terdapat 6 langkah dan saya akan perincikan satu demi satu. Langkah yang pertama, guru-guru akan menghasilkan video pengajaran mereka mengikut subjek dan juga mengikut topik masing-masing. Dan rakaman ini dia akan dibuat di sekolah dan mereka akan menghasilkan video pengajaran mereka sendiri. Selepas menyiapkan, kepada langkah yang kedua, mereka akan memuat naik video-video mereka ke TV Spaces, iaitu platform YouTube bagi sekolah. Dan di sini disimpan semua video dan akan digunakan ketika guru tidak hadir ke sekolah. Baik, langkah yang ketiga adalah penyediaan RPH ringkas bersama link video. Jadi, guru yang terlibat tidak hadir ke sekolah akan menyediakan RPH ringkas bersama link video. Dan langkah yang keempat, mereka akan memasukkan ataupun memuat naikkan RPH ke dalam Google Classroom mengikut subjek dan juga topik yang mereka tinggalkan. Dan langkah yang kelima, guru relief hanya akan masuk ke dalam kelas dan menggunakan link yang diberi di dalam Google Classroom untuk ditayangkan di dalam kelas ganti. Jadi tugas guru relief cuma menayangkan video tanpa perlu mengajar ataupun tanpa perlu membuat pengajaran PDP di dalam kelas tersebut. Dan yang langkah keenam adalah langkah pelaksanaan yang keenam, iaitu murid belajar melalui video yang disediakan dan menyiapkan latihan yang disediakan juga. Baik, kelebihan inovasi ini, terdapat 4 kelebihan. Yang pertamanya, mengurangkan beban dan tekanan guru, iaitu mengelakkan guru relief daripada mengajar subjek di luar kepakaran mereka tanpa rujukan atau panduan. Yang ketiga, automasi dan sistematik. R&R memudahkan guru yang tidak hadir untuk memuat naik rancangan mengajar ringkas dan video pengajaran secara automatik ke dalam sistem.
Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pengajaran, integrasi bahan digital seperti video, nota interaktif dan latihan kendiri dalam sistem membolehkan murid tetap belajar secara self-paced walaupun guru asal tiada. Dan yang keempat, fleksibiliti dan adaptasi pembelajaran. R&R boleh disesuaikan mengikut keperluan setiap sekolah dan tahap murid. Jadi guru boleh memilih untuk menyediakan rancangan mengajar dalam pelbagai format, termasuk soal jawab interaktif, kuis atau sesi pembelajaran berasaskan projek untuk mengekalkan minat murid dalam pelajaran masing-masing. Dan signifikan inovasi ini, murid lebih berminat untuk berbincang dalam kumpulan berdasarkan bahan rangsangan yang terdapat di dalam R&R yang disediakan. Yang keduanya, pemahaman murid terhadap isi pelajaran akan meningkat berdasarkan kepada bahan yang boleh diulang siar. Kerana bahan tersebut dalam bentuk video, jadi murid boleh ulang siar untuk melihat dan juga boleh melakukan ataupun membuatkan kerja-kerja yang disediakan di rumah. Boleh akses setiap waktu tanpa mengira waktu tertentu. Yang ketiga, murid tidak akan ketinggalan pelajaran kerana penyediaan bahan berdasarkan pembelajaran semasa. Sebar luar, saya telah membuat sebar luar di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri dan juga peringkat daerah, yang mana peringkat kebangsaan di dalam CDL Hands-on Online Session PJB, Pengetua Guru Besar Peringkat Kebangsaan, perkongsian amalan terbaik pembudayaan pendidikan digital Seminar Nasional ke-31 IAB, kemudian di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah, termasuk kolokium amalan baik Pengetua Guru Besar Daerah Manjung. Dan rumusan untuk inovasi ini, sekiranya ditanya adakah R&R, Relief dan Reliever layak dianggap sebagai inovasi, secara asasnya R&R boleh dianggap sebagai inovasi kerana ia menyelesaikan masalah sebenar dalam pengurusan kelas relief dengan menggunakan teknologi secara kreatif. Konsep ini tidak biasa dipraktikkan secara sistematik, menjadikannya satu penambahbaikan yang ketara dalam dunia pendidikan. Namun, perlu diakui untuk menjadikannya lebih kukuh dan diiktiraf sebagai inovasi berskala besar, perlu ada peningkatan dalam automasi, pemantauan keberkesanan, interaktiviti bahan dan keselamatan data. Jika aspek ini diperbaiki, R&R bukan sahaja menjadi inovasi peringkat sekolah, tetapi juga boleh diperluaskan sebagai model pengurusan kelas relief peringkat nasional. Dan itu dalam proses penambahbaikan, dan kami akan menjadikan R&R ini lebih fleksibel, lebih baik dan lebih mantap. Jadi itu saja perkongsian saya berkaitan dengan R&R. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Saibatu Islamiyah binti Rosli dari SMK Sungai Pusu akan membentangkan inovasi digital saya iaitu Camp AI. Isu dan cabaran dalam PDP. Bab 8 tingkatan 4 iaitu bahan buatan kimia industri dan bab 5 tingkatan 5 kimia konsumer merupakan bab yang panjang dan banyak fakta yang perlu diingat oleh murid. Yang kedua, teks yang panjang dan kurang visual menjadikan murid kurang berminat untuk menghafal teori dan akhirnya di dalam peperiksaan, murid tidak dapat mengingat dan membawa kepada markah yang rendah. Maka perlu satu pendekatan inovatif untuk menarik minat meminati bab ini. Ini adalah contoh di mana murid tidak dapat mengingat fakta dalam bab ini. Pengenalan inovasi. Camp AI ialah satu alat bantu mengajar digital menggunakan teknologi AI untuk menukar teks yang panjang kepada imej yang menarik. Yang kedua, Camp AI membantu murid tingkatan 5 berkaitan tajuk bab 8 tingkatan 4 bahan buatan kimia industri dan bab 5 tingkatan 5 kimia konsumer. Yang mana bab ini merupakan fakta yang panjang dan murid perlu mengingat. Yang ketiga, Camp AI membantu murid menghubungkan konsep dengan gambar AI yang dijana untuk mengekalkan memori jangka panjang. Objektif. Camp AI membantu murid dalam memerihalkan dengan contoh dan menyatakan sifat serta kegunaan aloi, kaca, bahan seramik dan bahan komposit. Manakala untuk bab tingkatan 5 membantu murid menguraikan dengan contoh jenis bahan tambah makanan, ubat, bahan kosmetik serta fungsinya. Strategi pelaksanaan menggunakan model ADI.
Guru menganalisis ujian pra, guru merangka idea untuk camp AI, guru membangunkan camp AI dengan menukarkan ayat panjang kepada bahan visual, guru mengimplementkan di dalam kelas camp AI untuk mengingat dan memerihalkan dengan contoh, dan akhirnya guru membuat penilaian akhir selepas ujian pos dilaksanakan. Pelaksanaan inovasi. Ini adalah contoh kandungan buku teks yang terdiri daripada teks yang panjang. Yang kedua, guru menghasilkan prompt mengikut kandungan buku teks dan gambar AI dijana menggunakan Bing Image Creator atau Copilot. Gambar yang terbaik akan digunakan di dalam kelas untuk menjadikan pembelajaran interaktif. Ini adalah contoh penggunaan camp AI di dalam kelas. Keberkesanan inovasi. Ini adalah dapatan ujian pra di mana 23% murid mendapat markah yang betul, manakala selepas camp AI diperkenalkan 91 murid mendapat markah yang lebih baik, di mana berlaku peningkatan 68% bagi penggunaan selepas penggunaan camp AI. Ini adalah impak selepas camp AI diperkenalkan murid dapat mengingat fakta penting selepas penggunaan camp AI. Keberkesanan inovasi iaitu maklumat kelas murid. Sebelum diperkenalkan camp AI, 83.3% murid mendapati kesukaran dalam bab ini. Dan apabila camp AI diperkenalkan, 100% murid bersetuju bahawa camp AI membantu mereka mengingat dan memahami fakta dalam bab ini. Keberkesanan inovasi iaitu maklum balas murid, kebanyakan murid bersetuju camp AI membantu mereka mengingat fakta-fakta yang panjang melalui visual yang menarik. Ada juga murid yang berpendapat camp AI menggunakan kaedah photographic memory iaitu penghafalan melalui gambar untuk jangka masa yang panjang untuk diingati. Impak dan kelangsungan inovasi. Camp AI telah diperluaskan ke bab lain dalam subjek kimia. Camp AI juga telah disebarkan semasa program Excellent SPM 2024 daerah Gombak di mana saya mengajar bab ini menggunakan gambar AI kepada murid kimia daerah Gombak. Saya juga menggalakkan murid menghasilkan kerja menggunakan gambar AI. Pelibatan komuniti dan perkongsian inovasi. Camp AI disebarkan di media sosial guru iaitu di TikTok dan Facebook dan telah mendapat puluhan ribu view, like dan share. Pelibatan komuniti. Maklum balas camp AI telah mendapat maklum balas daripada guru-guru di seluruh Malaysia. Di mana guru-guru menyatakan camp AI ini sangat membantu murid mereka. Camp AI juga turut digunakan oleh guru kimia lain dalam PDP kimia mereka. Camp AI juga mendorong guru lain mendalami AI dan menghasilkan gambar AI yang menarik. Camp AI telah meningkatkan pemahaman murid dalam PDP kimia, iaitu meningkatkan ingatan jangka panjang dan sekaligus telah menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam peperiksaan. Potensi untuk pengembangan. Camp AI berpotensi untuk diperluaskan ke lebih banyak topik dalam subjek kimia dan juga subjek lain. Pelibatan komuniti pendidikan, Camp AI telah mencetuskan rasa ingin tahu pendidik, khususnya guru-guru kimia, bagaimana gambar-gambar AI yang menarik dapat digunakan untuk menarik minat murid terhadap subjek kimia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya ialah Nur Syafrina binti Syamsul Arifin. Saya merupakan guru bahasa Cina komunikasi di SMK Baling Kedah. Hari ini saya berbesar hati untuk berkongsi dan memperkenalkan satu inovasi pendidikan digital saya iaitu Hanzi Explorer dan Hanzi Tracker. Hanzi dalam bahasa Melayu dipanggil karakter Cina ataupun huruf Cina. Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, saya ingin bercerita bagaimana Hanzi Explorer dan Hanzi Tracker saya ini tercipta. Yang pertama, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan satu-satunya guru bahasa Cina komunikasi di sekolah. Dan Alhamdulillah sekarang sudah 4 tingkatan yang mengambil subjek ini, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 sehingga tingkatan 4. Okey, apa yang saya lihat sepanjang saya 4 tahun mengajar subjek ini, ramai pelajar yang menghadapi masalah untuk mengenal dan menghafal Hanzi. Dan disebabkan sumber rujukan yang terhad kerana subjek ini adalah subjek baru, sebelum ini saya telah memberikan beberapa laman web berbahasa Cina untuk membantu pelajar menulis Hanzi ataupun mencari gift stroke Hanzi untuk membantu mereka menulis Hanzi dengan baik. Dan saya lihat terlalu banyak masalah dalam laman web ini. Yang pertama, disebabkan laman web ini adalah percuma, maka terdapat banyak ads atau kita panggil iklan yang menyebabkan pelajar-pelajar ini terganggu. Malahan, kadang-kadang pelajar juga tersalah klik iklan tersebut lalu dibawa kepada halaman-halaman yang tidak sepatutnya. Okey, yang ketiga, untuk mereka mencari gift stroke dalam laman web ini, mereka perlu menguasai keyboard Cina terlebih dahulu. Jadi, kepada mereka yang tidak menguasai keyboard Cina, mereka akan tersalah type. Lalu ini akan membantutkan mereka untuk mendapatkan jawapan. Lalu akan membazirkan masa yang sangat berharga. Oleh itu, setelah saya berfikir tentang masalah ini, Alhamdulillah terciptanya satu inovasi pendidikan digital saya yang dinamakan Hanzi Explorer dan Hanzi Tracker, iaitu suatu platform digital interaktif yang sangat ringkas di mana saya telah menyatukan semua gift stroke Hanzi dalam satu laman yang mudah diakses oleh pelajar. Seperti yang anda lihat di sini, saya telah menyusun mengikut tingkatan dan contohnya tingkatan 1 saya telah menyusun mengikut bab juga. Okey, contohnya kita pergi ke bab 1 tingkatan 1. Okey, saya telah menyusun ke semua gift stroke Hanzi yang dalam bab 1 punya kandungan. Saya telah masukkan dalam Google Slide dan saya telah insert masukkan dalam Google Slide saya. Okey, menarik kan? Okey. Okey, ini adalah contoh kaedah yang saya gunakan sebelum ini untuk membantu pelajar, iaitu saya telah menggunakan laman web berbahasa Cina. Dan anda lihatlah di sebelah kiri saya ini, di mana pelajar perlu menaip dan banyak iklan yang mengganggu pelajar. Okey. Okey, jom kita lihat bagaimana Hanzi Explorer dan Hanzi Tracker saya berfungsi. Okey, setelah pelajar tekan link Google Site yang saya bina, mereka akan dibawa kepada halaman ini. Jadi mereka hanya perlulah tingkatan 1 ke, tingkatan 2 atau tingkatan 3. Okey, so kita telah bagi contoh memilih tingkatan 1 bab 1. Okey, setelah pelajar melihat klik pada bab 1, tingkatan 1, mereka akan dibawa kepada halaman ini di mana setelah menyusun gift stroke Hanzi. Okey, ini adalah perkataan how, iaitu baik. How. Okey, seperti yang anda lihat, saya juga bukan sahaja memasukkan gift stroke Hanzi, saya juga telah memasukkan bunyinya sekali. Jadi, pelajar bukan sahaja akan latihan menulis, mereka juga boleh mendengar bunyinya, jadi mereka boleh sebut dengan betul. Okey. Dan anda boleh lihat di bawah gift stroke Hanzi ini, saya telah menyediakan pautan kuis. Okey. Pautan kuis ini saya telah menggunakan Google Form sahaja dan saya masukkan dalam Google Site. Jadi Google Form ini adalah untuk menguji kefahaman mereka. Okey. Seperti inilah Google Form saya. Apakah maksud ni? Hauma? Jawapan dia adalah baik. Okey, so pelajar perlu test kefahaman mereka setelah mereka menghafal, menulis dan tahu maksud. Okey, seterusnya di bawah Google Sheet tu, setelah mereka menguji kefahaman mereka, akan ada Hanzi Tracker. Hanzi Tracker ini adalah apabila mereka telah menghafal
minta maaf, Hanzard Tracker ini adalah sistem penjejakan kemajuan yang membolehkan saya sebagai guru untuk memantau kemajuan pembelajaran setiap pelajar secara terperinci. Contohnya, untuk Hanzard Tracker ini, pelajar perlu tik Hanzard yang mereka kuasai di dalam box ini. Saya hanya menggunakan Google Sheet sahaja. Kalau anda lihat, box post yang kosong ini adalah pelajar yang masih lagi tidak hafal. Jadi mereka tidak boleh tik lah Hanzard tersebut. Seterusnya daripada Google Sheet ini, di bawah itu saya telah buat satu lagi iaitu laporan pelajar. Sekejap. Laporan pelajar. Di bawah ini anda boleh lihat iaitu laporan data pelajar yang menguasai Hanzard di sini. So mereka klik ikon tu akan dibawa kepada halaman ini. So halaman ini setelah menggunakan Google Data Studio untuk melihat saya punya data pelajar lah daripada Google Sheet yang mereka tanda-tanda tu. Jadi ini adalah jumlah data pelajar saya yang menguasai semua Hanzard. Sekiranya mereka telah menghafal kesemua Hanzard iaitu 11 Hanzard dalam bab 1 akan keluar tarikh di sini. 11. Maka mereka telah menguasai semua. Tapi sekiranya ada 0, 9, 8, maka mereka tidak menguasai lagi. Jadi saya boleh akan memantau mereka dengan lebih terperinci lah. Selain itu, saya juga telah membuat satu forum dalam Google Site saya juga. Jadi pelajar akan berkongsilah pengalaman mereka atau ada soalan mereka boleh tanya. So ini adalah contoh pelajar saya yang menggunakan saya punya inovasi. Alhamdulillah, inovasi saya ini sangat-sangat membantu pembelajaran pelajar pada saya. Kerana inovasi ini bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah kekangan masa, bimbingan yang terhad di dalam kelas, malah memastikan pelajar dapat belajar secara kendiri, secara efisien. Kerana saya telah menjadikan semuanya dalam satu laman web yang mudah diakses oleh mereka. Saya percaya inovasi saya ini memberikan impak yang positif kepada pendidikan bahasa Cina, khususnya dalam mengatasi cabaran dan pembelajaran Hanzard. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada pembentangan terakhir Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembentang atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, Jabat Pendidikan Daerah Baling atas inisiatif yang cemerlang dan dalam menganjurkan kolokium ini. Akhir kata, semoga segala ilmu dan inovasi yang dikongsi hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan memperkasakan lagi bidang pendidikan di Malaysia. Dengan itu, saya, Encik Roslan bin Mat, mengakhiri tugasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.